moderator kita Dr. Johari yang akan tentang dipersilakan. Bila orang power yang tadi podcast tadi KM di dunia itu yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Fitri yang dipersediakan ke pasukan. Seterusnya dijemput yang berbahagia Ustaz Jonas Bukas, ya CEO Hidayah Center, ya Bukas. Oleh kerana penyampaian juga pun ada di atas kertas, maka saya pun terpaksa mengundurkan diri. Ya akhirnya moderator kita Dr. Johari untuk membicarakan. Maka dengan itu majlis mempersilakan ya Dr. Johari yang kita untuk memulakan forum kita di pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hafiz sebagai penyelenggara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu ingin ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama pada majlis yang sangat mulia ini bersama dengan dua orang yang hebat ni, sifu-sifu saya ni ya. Dan untuk forum keharmonian antara agama sempena Mesyuarat Agung Tahunan Makmah kali ke-31. Dan alhamdulillah sebelum kita terus kepada forum kita, saya perlu memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Yang sebelah kanan saya adalah Ustaz Muhammad Fitri bin Abdullah, naib yang di-Pertua Perkim Kebangsaan, merangkap pengerusi Perkim Bahagian Negeri Selangor. Jadi guru saya ni banyak dah kelas-kelas yang dia join Ustaz, dan alhamdulillah hari ini saya sangat berbesar hati, sangat bangga dapat bersama duduk sebaris dengan sifu saya Ustaz Fitri, dan beliau sebelum ini beragama Hindu dan kita boleh dengarlah pengalaman daripada beliau. Selain daripada itu, beliau merupakan ahli jawatankuasa mu'alaf Majlis Agama Islam Selangor, AJK jawatankuasa mu'alaf Mawid, Timbalan Fungsi Persatuan Mu'alaf India Malaysia MIRA, panel dakwah MAIS, panel penasihat murtad Jabatan Menteri Negeri Sembilan, dan terlalu banyak lagi. Kita nak baca ni kan tengah jam dah habis dah. Dan itulah ahli panel kita Ustaz Fitri, dan yang sebelah kiri saya ahli panel pertama itu Brother Jonas bin Lukas. Tidak perlu diperkenalkan lagi, semua dah kenal kan rasanya. Cuma untuk yang mereka yang belum kenal lagi, Brother Jonas ni saya baca CV dia, saya pun terkejut. Rupa-rupanya Cina, kaki lang, asal daripada Sabah, dan beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Hidayah Center Foundation, berpendidikan Bachelor of Engineering Process and Food UPM, dan juga sekarang tengah belajar Masters in Management UNITA. Dan beliau juga telah menerima tokoh pendakwah etnik Sabah Konvensyen Dakwah Kebangsaan, anjuran GDM, dan juga anugerah khas individu kategori aktivis mu'alaf sempena sambutan Majlis Rasul peringkat Persekutuan, dan banyak aktiviti dakwah. Dan juga kalau nak ikut jawatankuasa NGO ni penuh ni, daripada atas sampai ke bawah pun tak habis nak baca. Tak apa, nanti kita bagi peluang untuk beliau membenarkan diri selepas ini. Dan forum kita pada hari ini ada 3 pusingan. Satu pusingan 10 minit. Kita mulakan dengan Brother Jonas dulu sebagai ahli panel yang pertama, dan Ustaz Fitri sebagai ahli panel yang kedua.
Dan setiap setengah 10 minit ada 3 pusingan, dan jika ada masa lagi kita akan buka untuk soal jawab daripada hadirin sekalian. Okey, untuk tidak meninggalkan masa lagi, untuk pusingan pertama, soalan ditujukan kepada Brother Jonas Lucas. Bolehkah Brother Jonas perkenalkan diri kepada peserta yang datang pada hari ini, dan juga apakah agama asal Brother dan bagaimana mendapat hidayah dan kembali kepada fitrah menjadi orang Islam. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. Alhamdulillah. Nanti alhamdulillah baru kata how. Nanti kalau how dulu how much? Kan nanti how many months? Saja. Alhamdulillah. Yang dihormati Dr. Yang selaku moderator, yang dikasihi Ustaz Muhammad Izri Abdullah, Siti kita juga, yang mengajar tentang perbandingan agama dahulu. Masa itu puja-puja lagi. Sekarang juga beliau adalah Board of Trustees of the NCC Foundation. Alhamdulillah, banyak topik dipegang. Mungkin terus berjuang untuk berdakwah insyaAllah. Berasal dari Tawau Sabah, 2 jam setengah dari sini. Tapi nak sampai ke rumah tambah lagi 40 minit. So total 3 jam sebagainya. Okay. Itu ayah Flores, emak Cina Hakka. Jadi bila campur tak nampak Cina, tak nampak Flores, nampak Melayu. Kan, betul tak? Tapi kalau bila saya pergi ke Indonesia, mereka tahu bahawa saya ada kecuali Cina. Jadi itu boleh. Kenapa kat Malaysia tak boleh cam kan? Okay. Sebab tak nampak Cina kan? Ialah sebab pengalaman dulu bila masuk Islam. Betul kan? Dia orang konflik. Betul ke malah ni? Macam Melayu sesat je dia. Sebab muka Melayu kan? Itulah pengalaman yang kita boleh berhibur bersama. Di peringkat awal mengenal Islam ni apabila masa sekolah rendah lagi. Masa tu 5% sahaja non-Muslim di sekolah. Sampai sekolah rendah. Jadi bila main-main dengan kawan-kawan masa waktu rehat tu, mereka beritahu, "Belajar bila kau masuk Islam." Terkejut dia. Paksa dia. Kalau kau masuk Islam, kalau kau mati, kau akan masuk syurga. Wah. Nak doakan saya mati dulu baru masuk syurga ke apa? Di sekolah rendah. Sebab masa saya di sekolah rendah, sehingga hampir sekolah menengah darjah 6, saya aktif dengan gereja. Mak dia terpaksa mengikut ayah lah, mendiang ayah Roman Katolik. Jadi kalau dari satu kampung dipanggil kampung Tarongan, Devil Estate. Kalau nak pergi ke Bobalen kurang setengah jam juga. Jadi dia ambil masjid agak lama sikit lah untuk pergi ke sana. Jadi setiap minggu memang rajin. Setiap sebulan sebelum Christmas kita akan pergi ke rumah Caroline. Kan? Jadi memang suara saya sedap lah. Cuma tak boleh nyanyi lah sekarang. Kalau nak ngaji boleh. Saran apa begitu? Kita biar minta sama itu ini. Sebab ada masanya. Okey. Mak bila saya kecil tu saya tak tahu, saya kena ikut saja. Maklum dah bila kahwin kan dengan ayah, dia bagi kebebasan. Satu hasilnya satu pergi ke Tokong Cina, tahu
So dua-dua saya aman. Jadi hebatlah waktu tu. Tapi kita di situ nampak bahawa Allah bagi kekuatan dan kelebihan untuk merasai agama-agama ni yang menyebabkan kita berfikir. Itu yang menyebabkan kenapa dekat Kebun Cina ni ada uncle atau atuk yang botak sebab budak-budak kan. Kenapa ada yang macam kuku, wanita kuku ni panjang. Jadi tengok tu blur. Tapi tak apalah, ikut saja. Sebab tak faham kan, budak-budak ikut saja. Sesamalah juga masa di gereja. Ada salib, ini apa? Okay. Lepas tu ada orang yang disalib, siapakah dia? Di situlah belajar sampai sehinggalah saya belajar waktu tu menjadi the best student in Sunday school. Waktu itulah itu yang menyebabkan rasa macam dia rupanya. Tak apa. Sehingga dah saya sekolah menengah di Nadido, saya berpisah dengan kawan-kawan lama kan. Masa jumpa balik masa menengah atas. Masa jumpa balik, saya ada aktiflah strong believe in Christianity. Jadi orang kata, John, bila nak masuk Islam ini? Ni asyik ajar-ajar ni. Apa maksudnya ni? Barulah mereka cerita. Tapi itu pun tak banyak lah mereka cerita. Waktu tu kita just accept je lah. Tapi just pick up as knowledge, maklumat sahaja. Sehinggalah saya berada di universiti bersama dengan saya merupakan junior, super junior lah Prof. Datuk Taufik lah. Okay. Jadi UPM ni kami nakal sikit lah. Masa zaman saya nakal. Tahu UPM? Universiti Putra Malaysia kan? Kalau dulu pertanian. Tapi masa zaman kami nak pergi ke Putra, kami buat lawas sikit. Universiti penuh mabuk. Banyak awet. Sebab kami yang lelaki ni, student lelaki ni, kalau 100 kami dalam 30 orang, 30 orang. Sangat sedikit. Okay. Akhirnya berlakulah satu kes yang menyebabkan ada isu tentang holy water di universiti. Holy water ni dia jadi tempat lah kita belajar mahasiswa Islam, Persatuan Mahasiswa Islam buat isu sebab dia kata 6 siswi dirasuk minum holy water. So panjang ceritanya, jadi saya ringkaskan. Akhirnya close case. Cuma bila saya terfikir, adakah agama Kristian yang saya bawa ini menunjuk kepada sedemikian? Orang yang minum holy water menyebabkan tak boleh mengucap, lidah jadi hitam, keluh, tak boleh kerja Quran, telinga rasa sakit dengan azan. Betul ke tu? Saya yang biasa mati minum mungkinnya. Kenapa pula dia jadi macam tu? Tapi rupanya bila saya dah belajar dengan salah seorang daripada Padri pengampun dosa antarabangsa, beliau masih ada lagi lah di dalam kita pada Islam. Rupanya tak ada kesan apa-apa pun kepada mereka yang bukan Kristian. Rupanya bila cek balik, air yang menyebabkan mereka tak boleh mengucap tu sebenarnya air sikit, hanya air holy water. Okay, faham kan? Okay, akhirnya bincang-bincang jumpa kawan-kawan, ajak debate dengan mereka berdebat. Sebab saya suka kacau orang. Kadang-kadang saya uji, betul ke orang Islam ni satu hari 5 waktu sembahyang? Saya tengok macam escape saja sahabat kan. Skip saja ni. Jadi bila tercabar tu dia terasa lah. So dia improve. Dan bila debate tu macam India pun saya debate, dengan Cina pun sama, dengan atheist pun sama, dengan Kristian yang different denomination pun sama debate. Jadi saya pun fikir, so for what I'm debating to all of you? There is no solution. Kan pernah je saya. Lepas tu last kali barulah kawan saya yang Muslim dia ajak, come, let's see my ustaz. Bila jumpa ustaz tu barulah saya kena pancung kawan-kawan ni. Tapi itu panjang cerita lain kali yang kita boleh simpan ya. Kesan daripada itu yang menyebabkan saya terfikir panjang. Kerana ustaz tu bila kami berbincang, dia tak sentuh pun pasal nak menyakiti hati saya. Dia tak cerita pun bahawa
terangkan. Contoh kan, tak ada. Dia tak cerita dengan Tuhan. Tapi dia simple je soalan ni. John Wesley percaya tak dengan Tuhan? Dia percaya tak dengan Tuhan Allah? Yes. Macam mana nak cerita tentang Trinity? Saya cerita lah Trinity kan. Lepas tu cerita-cerita lagi. Kamu percaya dengan Trinity ni 3 Tuhan, tapi dibagi satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. The Father, the Son and the Holy Spirit. So that's why kalau Roman Catholic dia tu tanda salib lah. Lepas tu belakang, lepas tu orang kata amin. Jadi bila saya cerita Tuhan Bapa itu Tuhan Allah, Tuhan Anak itu Yesus, Tuhan Roh Kudus itu Roh Kudus lah. Jadi dia tanya, dalam 3-3 ni adalah Tuhan, betul? Dia kata ya. Mana satu yang paling berkuasa? Jadi saya kata Tuhan Allah lah, Allah lah. Maksudnya Allah lah. Lepas dia tanya lagi soalan yang kedua. Dia tak cerita fake langsung, tak cerita. Biasa akidah saja. Lepas dia tanya soalan kedua, dalam ketiga-tiga tu Tuhan Allah yang paling yang berkuasa, yang mana lebih layak disembah? Dalam tiga-tiga tu, yang mana lebih layak disembah? So saya kata tiga-tiga lah. Cuba fikir logik. Jadi sebagai student kita fikir logik, Tuhan Allah lah, betul kan? Sebab dia yang berkuasa. Lepas tu dia tanya, kenapa tak sembah dia sahaja? Nampak tak make sense? Kenapa nak sembah tiga sedangkan satu ni lagi mudah? So saya terdiam. OMG. Macam mana ni kan? Dah kena pancung 3-0. Kalau main bola kan. Itu jadi benda tu yang menyebabkan saya balik rumah, saya baca balik Bible yang saya belajar. Mana berada biasa student Sunday school, tengok semua punya tak pernah saya tengok Yesus pernah mengaku dia adalah Tuhan ataupun anak Tuhan dalam Bible. Tak pernah, tak ada. Never. We don't have any secrets sentences in the Bible yang menyatakan bahawa Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. So saya fikir benarlah bahawa Islam yang sebenarnya lebih mudah untuk memahami satunya Tuhan daripada tiga. Lepas tu bila saya belilah, sebab muka macam Melayu, kenapa nama saya sendiri muka macam Melayu, jadi saya pergi beli terjemahan Al-Quran dekat Koperasi UPN. Masa nak beli tu tidak hidup juga, kalau boleh ke tak boleh ni, aku ni non-Muslim ni, padahal tak takut. Just because of my face, saya boleh kan. So beranikan diri dia beli. So jadi setiap semester, setiap minggu hari Jumaat muka macam ni sepatutnya pergi mana? Solat Jumaat lah masjid kan. Tapi saya cepat-cepat lari bilik, beli makanan, menyuruh kat bilik. Sebab kalau saya tak saya tak pergi, saya keluar daripada hari Jumaat tengah hari tu, nanti saya kena tangkap kering. So tangkap kering sebab tak solat Jumaat. Jadi sepanjang setiap minggu tu lah saya ambil masa tengah hari tu orang pergi sembahyang Jumaat, saya baca Quran, baca Bible. Rupanya saya jumpa dalam satu surah Al-Imran ayat 64. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, wahai ahli kitab, marilah mencari persamaan di antara kami dan kamu. Allah na'budu illallah. Tidak kita sembah melainkan Allah. Jadi saya fikir, jadi ahli kitab ni siapa? Jadi saya baca lagi. Sehinggalah sampai ayat surah yang ini kan. Pokoknya ahli kitab ni 3 dalam dunia ini dikira dalam Al-Quran, iaitu Muslim, Yahudi dan Nasrani. Jadi saya kata, sebenarnya we are so close, kami dekat je dengan kalian. Tapi kenapa tak ada cerita pasal benda ni kan? Banyak akhirnya saya setiap minggu tu bila saya baca Quran, saya baca Bible, memang akan mengalir air mata lah. Itu yang menyebabkan terbuka hati. Saya kata memang benarlah
scriptures itself will show you, explain to you who is the right, who is the wrong. Sebab bila saya tengok di sekeliling saya Melayu ada sembahyang, ada tak sembahyang yang Muslim kan, takkan saya nak ikut orang. If I want to become a Muslim, so I have a principle in my life. Ini yang menyebabkan okey, kalau saya tak masuk Islam, saya kena macam ni lah. Akhirnya pada tahun 1999 saya pergi rumah imam satu UPL. Saya beritahu saya tak, sebab saya dah debate dengan semua orang, artinya terkalah dengan ustaz. So saya malu lah jumpa kawan saya balik, saya kata saya nak masuk Islam. Maksudnya you sudah kalah lah bro kan, sebab debate kan. Jadi akhirnya saya pergi sini jumpa dan mengucap syahadat. Tapi itu tak rasmi. Selepas beberapa bulan tahun 2000 baru saya, sebab waktu itu berumur 20 tahun. Bukannya tak boleh, bila saya baca lagi undang-undang 18 tahun sebenarnya boleh masuk Islam, tapi mak ayah masih ada hak ke atas anak, kecuali 21 ke atas. Jadi I'm waiting for 21 baru saya masuk Islam. Alhamdulillah. So itu yang akhirnya boleh merasai bahawa indahnya Islam ini kerana memberi kekuatan kepada sistem. Dan dilihat juga kalau kalian lihat dalam Bible juga, dalam kitab Markus bab 12 ayat 29, Nabi Isa, Yesus, ini place of Bible kena cakap Yesus lah, Jesus. Dia berdakwah, baginda berdakwah dengan masyarakat orang Israel. Wahai orang Israel, Tuhan kita Tuhan yang satu, iaitu Allah. Tuhan kita Allah, Tuhan yang satu. Jadi saya pun kata ini sama dengan surah Al-Ikhlas. Jadi memang betul lah, sama lah kita sebenarnya. Ini saya konfirmasi ya. Jadi setakat itu saja. Semoga Allah berkati dengan pertemuan ini. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Macam tak puas 10 minit ni, kejap sangat. InsyaAllah kita akan buat majlis yang lain yang kita dapat pelajari pada Brother Johannes tadi adalah satu kaedah ustaz tu kan. Ustaz tu tak ada nak sakiti hati brother, dia lebih seperti nak menerangkan. Itulah kaedah yang kita boleh belajar dari ustaz tu dalam untuk kita nak mendekati madhabu ataupun non-muslim untuk kita nak menyampaikan dakwah. Itulah kaedah yang terbaik ya. Dan seterusnya ahli tanya kedua, Ustaz Fitri. Yang ini memang orang hebat lah. Yang Ustaz Fitri ni dia pernah beberapa kali berkhusus dengan beliau, dan dia sebagaimana yang Brother Johannes beritahu, terutamanya dalam perbandingan agama, di mana Ustaz Fitri ini mengajarkan agama kepada imam-imam di Kelantan, makmum, dan dengan pegawai agama semua pun berguru dengan Ustaz Fitri. Ustaz Fitri lagi hebat. So untuk dia mengingatkan masa lagi, soalan dia agak sama dengan Brother Johannes, iaitu kita minta Ustaz Fitri untuk perkenalkan diri dulu, bagaimana daripada agama Hindu boleh kembali fitrah kepada agama Islam, dan bagaimana mendapat hidayah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi sahabat seperjuangan, sahabat-sahabat Dr. Janabiyah, rakan seperjuangan Brother Johannes bekas Hidayah Center Foundation, yang saya kasihi lagi saya muliakan, Datuk Dr. Taufik, Datuk Dr. Fatisha, ramai sahabat-sahabat di sini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak jaham. Apa tak buka satu dua perkataan. Saya nak datang isteri saya bagi tahu ini tak mahu punya program pakai baju merah. Ini bukan pilihan saya. Pilihan. Alhamdulillah, I'm very glad to be here this morning. Syukur alhamdulillah, dan tahniah atas mengadakan program seminar Hamba ini. Dan saya bila nak kongsikan tentang hijrah saya kepada agama Islam ini sebenarnya banyak.
mengambil masa 8 tahun untuk desain. Jadi nak cerita dalam 10 minit susah juga. Saya cuba. Saya dilahirkan dalam keluarga ibu ayah memang muka saya boleh guess lah kan. Ibu ayah saya ni bukan orang India, orang Malaysia, keturunan Malaysia India je. Dan jangan sebut orang India yang datang dari India pakai pasport tu. Kerana hadapan saya ni bukan orang Cina, mereka ni masyarakat orang Malaysia keturunan Cina, pihak Malaysia ya. Dan usia saya 6 tahun ayah saya meninggal. Kemudian saya dapat kakak seorang adik dan lelaki. Waktu tinggal dengan nenek sehari sebab bapa saya meninggal, ada seorang padri dekat dengan rumah nenek saya datang ke rumah. Dia datang ajak, dia kata bagi kau lagu nenek dah kesian dengan beradik kecil, ayah dia dah meninggal. Bapa saya meninggal, ayah saya meninggal usia 33 tahun. I was 6, saya 6 tahun waktu itu. So, pada dia pun kata bagi kau dekat lagu nenek, hantar anak-anak pergi ke gereja every Sunday school. Dan dia boleh main-main dan kesedihan ni. Dan saya pun idea. Jadi usia saya 6 tahun saya dah pergi ke church. Sunday school. Kemudian sehingga umur 14 tahun. Satu hari saya dekat rumah sedang sembahyang. Rumah saya ialah ibu ayah keluarga saya mereka beragama Hindu. Saya sedang sembahyang ialah ada gambar-gambar patung apa semua. Tapi saya nyanyi lagu Kristian. Rock of ages, clap for me. Let me hide myself on thee. Let me water and the blood. Ingat lagi lagu. Masih tiba-tiba jadi, oi, dia kata. Kita kenapa kata orang sembahyang? Ini bukan sembahyang, lagu apa? Lagu Tuhan. Tuhan apa dia kata? Tidak, dia orang ajarkan gereja. Tuhan itu tapi lagu Kristian. Rumah saya kata something is not right. Ya? Something tak benar lah. Mulai sekarang, no need to go to church. Sampai pergi ke gereja, kita pergi ke Queen. Itulah permulaan hidup saya. Umur 14 tahun baru start pergi ke gereja rumah saya. Every Tuesday, Friday. Dan seminggu 2 kali. Sampai ke Queen pula, sampai ke Queen pula. Sangat boring. Yang datang semua orang tua. Kemudian dia orang nyanyi-nyanyi lagu keagamaan apa semua tak semua pun tak faham. Tapi nak buat macam mana yang jadi motivasi lepas sembahyang dan makan. Jadi itu yang jadi motivasi saya pergi. Dan saya dengan adik saya pun saya pergi church, pergi ke Queen. Dan selepas beberapa lama pergi ke Queen, baru datang minat sebab dia pernah gendang lagu apa semua kan, bajen lah, macam nasyid lah. Kerana dengan muzik apa semua seronok. Dan saya tak kasih masa tampil waktu itu. Saya ialah organize apa-apa dia orang nyanyi juga. Saya belajar bahasa tampil dari ibu saya. Saya 16 tahun, 20 tahun baru saya belajar bahasa tampil dari ibu. Dia datang minat dan belajar lagu-lagu keagamaan. Kemudian saya belajar musik, classical music Indian. Adalah lagu-lagu sebut Sangeetam. Macam kita tahu Re-Mi Fa So kan. Dalam masyarakat Hindu pun ada dia punya Re-Mi dia. Cuma sebutan dia lain lah. Sari Gama Pada Nisa Sani Dapa Pada Nisa. Dia biasa benda-benda dia datang nyanyi. Benda ni dengan ditemahir. Lepas tu saya pada yang juga. Dan lepas dah masuk, habis dah perempuan, saya pun pergi ke universiti. Lepas masuk universiti, di universiti lah saya berjumpa dengan guru Hindu saya yang pertama lah. Ada guru-guru sebelum tu, tapi ini seorang guru yang very expert in Hinduism. Dia seorang doktor perubatan. Dan dia ketua pengarah hospital Perlis waktu itu. Jadi hangat, Dr. S. Jayabharani. Tak tahu pernah dengar nama dia lah ya. Dan dia seorang doktor perubatan tapi dia mahir dalam bidang agama Hindu. There's no an expert better than him in the country lah. Rumah dia dinding semua tak ada dinding, penuh dengan buku. Dan bila dia quote sesuatu dia boleh ambil buku, dia boleh tunjuk. Maksud dia ada banyak buku dia baca. Rumah saya pun banyak buku saya simpan baca. Kan? Dan alhamdulillah saya belajar dengan dia, datang minat untuk mendalami dan kemudian guru dia pula datang daripada India dan saya terus berguru dengan dia lah. Usia saya berubah 19 tahun, hampir 20, saya dibaptiskan dalam agama Hindu pun ada ya. Kalau tengok nama asal saya Dharma Sinan, nama bapa saya Deji Padan. Kalau tengok belakang nama saya ada satu lagi nama Siva Charya. Ini nama Brahmin lah. Dan saya dikawinkan untuk buat upacara keagamaan apa semua lah. Biasa saya belajar apa mantra-mantra, tapi mantra-mantra dalam agama ini dalam bahasa Sanskrit. Saya bertutur dalam bahasa Tamil. Biasa kita nyanyi lagu kan, Alumis, Lingga, Poringga. Ini Tamil, bukan Sanskrit kan.
Rata-rata orang boleh cakap ada testament, kan? Tapi yang digunakan dalam proses sembahyang tu, ritual tu bahasa Sanskrit. Wallahi saya tak faham. Macam bahasa Arab lah kan, kita baca Quran, ramai baca Quran boleh tak faham. Sama juga Sanskrit ni bahasa yang digunakan untuk ritual, bukan komunikasi. Bahasa Arab digunakan dalam solat, digunakan dalam komunikasi. Boleh faham. Dan kemudian baru saya mula belajar makna-makna dalam mentera-mentera yang saya hafal. Saya terkejut peringkat awal bila guru saya lah, guru kepada guru saya yang datang dari India, dia bila terjemahkan beberapa ayat dalam kitab Veda yang mengatakan Tuhan itu hanya satu tanpa yang kedua. Igam Ibat Vidyam, ini Sanskrit. Tuhan kata aku hanya satu tanpa yang kedua. Saya waktu itu ialah dalam kepercayaan lama saya, banyak Tuhan-Tuhan, banyak dewa-dewi. Sekarang Tuhan kata aku hanya satu. Yang mana satu? Yang mana satu? Dan kemudian waktu itulah tiba-tiba satu hari guru saya waktu terjemahkan benda yang saya pernah hafal tu, dia kata apa? Ada satu ayat dalam Sanskrit bunyi dia Natasya Muratima Asti. Tuhan kata tidak sekali-kali kamu boleh lihat wajah aku dengan mata kamu Tuhan semua. Saya terkejut dia, betul. Aku nampak semua Tuhan-Tuhan aku, hari-hari aku nampak. Tapi Tuhan kata kau tak boleh tengok aku dengan mata. Yang aku tengok ni siapa? Ini persoalannya datang balik saya waktu itu. Jadi saya kira waktu itu dan tanya juga guru saya. Kemudian dia kata contohlah kalau ada budak bapa yang duduk kat Amerika, dia malam-malam budak kecil menangis nak jumpa bapa, takkan mak suruh bapa dia balik. Dia ambil gambar bapa, ditunjuk bapa kamu. Itu bapa dia balik kan? Tak ada, dia tengok apa? Gambar. Sama macam tu lah. Tuhan memang ada orang nak tengok Tuhan. Jadi orang dulu dah buat wajah-wajah untuk Tuhan. Jadi saya terima sajalah nak belajar kat asas belajar. Dan sampai ke satu peringkat dalam kelamaan, bila saya mula belajar banyak ayat-ayat yang saya hafal dalam bahasa Tamil. Contoh, kalau di kuil kasut orang sebut dah Pundre Pulang Borwane Dewa. Ini bahasa Tamil. Pundre Pulang hanya ada satu kaum, hanya ada satu Tuhan dia kata. Kalau satu Tuhan untuk semua kaum, kenapa kita ada Tuhan kita sendiri? Banyak pula tu. Macam mana nak jadikan banyak-banyak Tuhan Hindu ni jadi satu Tuhan? Kerana 8 tahun dan saya pun mencari siapakah Tuhan yang satu dalam agama saya, dengan harapan saya sembah Tuhan yang satu. Tuhan mana? Tuhan itu yang kita sebut tak ada wajah, tak ada muka. 8 tahun kemudian barulah sampai dakwah Islam kepada saya. Itu pun melalui televisyen. Dan malam Jumaat saya waktu itu bertugas di Belit Penggi. Saya balik rumah, duduk jam, buka TV, tengok orang berpakai kopiah putih, bersembah masa agama malam Jumaat. Forum Pendanaan Hewan Islam. Ada seorang ustaz, waktu saya buka TV, apa dia kata, saya masih ingat lagi apa dia kata. Kalau niat kita baik, amalan kita baik, banyak kita tolong orang, buat jariah macam-macam kebaikan kita buat. Tapi kalau kita tak beriman, semua kita buat dan dikira sebagai ibadah, dan Allah tidak akan terima semua amalan-amalan kita. Saya marah, saya orang baik. Baik kan? Takkan saya buat baik Tuhan tak terima. Takkan kawan saya ni adalah dia memang ahli Islam, macam-macam, pandai mencuri, pandai menipu, pandai semua dia pandai. Takkan orang macam tu mati nak masuk surga? Orang yang baik macam saya buat baik, mati Tuhan terima, masuk bulan neraka. Memang marah. Tapi nak kagum dengan ustaz tak masuk di dalam diri. Tapi itu menjadi asbab untuk saya berfikir. Ya, asbab untuk berfikir. Lama kelamaan alhamdulillah. Akhirnya pelanggan saya di bank, klien saya di bank, bawa satu jumpa dengan ustaz tersebut, sempat macam pelanggan juga dah dapat berbincang dengan ustaz tu bagi satu pelarangan. Dia kata apa, tengok macam ni lah, saya bagi kamu sebidang tanah macam ni, saya bagi tentera, bagi traktor, bagi orang borong kamu, bagi modal, semua saya bagi. Kerja kamu usahakan tanah saya untuk bulan, hujung bulan jumpa saya, datang ambil duit, ambil upah. Kamu telah ambil semua saya bagi, kamu kerja dekat tanah orang, hujung bulan jumpa saya, minta duit. Saya bayarkan tidak? Saya kata, kalau tak bayar, kenapa? Saya tak kerja sini, kerja sana, dia tahu pun kami. Tuhan bagi segala-gala pada kamu, kesihatan kepada kamu, keluarga kepada kebahagiaan kepada kamu, semua kamu ambil Tuhan bagi, kamu dah enjoy, kamu pergi sembah benda lain. Bila mati nak minta dekat Tuhan syurga, kenapa bagi syurga dia? Saya dah jelaslah apa yang disebutkan. Dan apabila saya belajar di Islam beberapa bulan, lepas saya yakin bahawa saya pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti saya lupa pada Allah. Masih punya lagi Allah.
Alhamdulillah kita Ustaz Fikri memang tak salah lagi dah kita jemput dua adik trainer ni. Memang dengar kalau sampai malam pun boleh makan stay lagi kan. Okey, apa yang kita dapat belajar pada hari ini, kedua-dua ahli panel pernah mendalami dua ajaran yang berbeza yang Brother Johannes hukum kemudian Kristian di gereja dan juga Ustaz Fikri pun pernah di gereja. Jadi itu sebab semangat saya juga. Ya, saya pun pergi, tapi bukan Sunday school, saya tadi school. Sebab ayah pada tu saya dia 70 Adventist kalau saya dengar, Protestan, di mana dia ikut perjanjian lama. Dan satu lagi yang membuatkan saya confused sebab penganut Kristian 70 Adventist bagi adalah haram dan mereka juga berkhatam. Itu dia sangat-sangat dekat dengan Islam, tetapi mereka masih lagi menyembah di mana dan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dalam Roh Kudus. Dan kitab yang digunakan juga adalah kitab dalam berbahasa Indonesia, Alkitab dan dalam tulis Allah. Dan itulah yang menyebabkan kita mencari juga apa? Kalau saya cerita, saya pula menjadi panel ni. Cuma nak rupanya ada persoalan antara tiga. Dan seterusnya untuk pusingan kedua, soalan kepada Brother Johannes. Berdasarkan pengalaman unik, Brother Johannes pernah menganut agama Kristian dan kemudiannya sebelum memeluk Islam, dan mungkin ada nilai-nilai moral ataupun persamaan sejagat antara Kristian dan Islam, dan bagaimanakah kita menjadikan ini sebagai asas untuk membina jambatan kefahaman dan kerjasama dalam menganut agama Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, kalau lihat tadi berkenaan dengan nilai-nilai. Sebab kenapa saya bawa tadi surah yang ketiga ayat 64. Rupanya Allah nak minta kita mencari persamaan dahulu. Bila diajak kepada tiga golongan ini yang dinamakan Ahlul Kitab, Allah nak kita cari persamaan. Marilah mencari persamaan di antara kami dan kamu. Tidak kita sembah melainkan Allah. Maksudnya kita bincang dulu pasal ketuhanan. Jadi kalau kita bersama dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, cari dulu persamaan dalam sudut ketuhanan. Sebenarnya macam pengalaman saya bersama dengan agama lama dan Kristian. Sebenarnya Kristian itu menyembah Allah. So tak lari jauh. Cuma isu dia tambah lagi dua. Kenapa nak tambah dua? Satu dah lah. Kan kalau ditambah pula kalau orang rumah ni, kalau abang kahwin satu cukup lah, kenapa nak kahwin lagi? Kan? 2, 3 dan 4. Kan? Padahal tak ada dan tak mampu. Yang Allah suruh, kalau tak mampu kahwin satu saja. Jadi kalau konsep ketuhanan ini mudah, kenapa tak sembah Allah saja? Kenapa nak sembah Jesus as Son of God for God? Kenapa nak sembah Roh Kudus as God juga? So 3 God in 1 God. What do you mean? Is it 3 in 1? Or energy? Tak boleh jadi macam tu. Tuhan tak boleh disamakan. Ini yang menyebabkan saya fikir, maksudnya kat sini, Tuhan ini adalah pencipta. Pencipta tak boleh sama dengan ciptaan. The creator cannot be the same with the creation. Jadi ini yang saya kata fikir. Memang benarlah bila saya berbincang dengan Ustaz bahawa kenapa tak sembah Tuhan Allah saja? Sebab dia yang paling berkuasa. Dia saja yang layak disembah. Itu juga yang saya fikir. Itulah kenapa La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Barulah saya faham. Rupanya itu je senang kalau kita nak bercakap dengan keluarga-keluarga kita bahawa kita yang Kristian itu dia kembali kepada ajaran yang sebenar-benarnya yang Allah kirahkan. Inna dina indallahi Islam. Di dalam surah Al-Imran juga. Jadi bila kita lihat di situ surah ini mencari persamaan, mencari persamaan di antara kita dengan mereka. Dalam persamaan itu barulah kita boleh rasa dan tahu manakah perbezaan. Pengalaman saya berdebat dengan kawan-kawan saya, saya ambil yang paling mudah, kawan-kawan saya yang Protestan, kan? Ataupun yang Muslim. Kami mencari persamaan dahulu.
Okey, kita percaya dengan Bapa Allah. Okey. Manusia yang pertama dicipta siapa? Adam. Kedua siapa? Isterinya. Ketiga bla 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 terus. Ada berapa nabi dan rasul kalian ada? Saya tak baca sangat, tapi saya kira-kira yang Muslim lah yang lengkap kan. Okey, Adam, Idris ada Idris. Oh, ada dalam Bible. Nuh ada. Saleh ada. Ismail, Ibrahim semua ada. Jesus, Isa dalam Quran. Muhammad dalam Bible tak ada. Why you are not accepting? Muhammad is the last prophet. Kenapa? Rupanya persamaan itu sudah berlaku di peringkat awal. Akhirnya wujud itu ada perbezaan yang membuat saya fikir ini. Itulah caranya yang terbaik. Maksudnya kita bukan nak gaduh dengan orang pun. Kita nak tunjukkan ataupun dalam bahasa Melayu mengulang sulaman akidah di hati-hati mereka supaya mereka merasakan Islam itu indah. Baik je kamu bercerita dia, rasa hormat dia kamu terhadap saya. Kamu tak pernah langsung menyakiti hati saya, kan? Jadi kita menyampaikan Islam itu dengan indah, dengan baik. Begitu juga dengan mak kita, mak ayah. Pengalaman saya peringkat awal dengan mak ni, memang awal-awal kena dulu roti canai. Mak, sebab kalau dengan adik-beradik ni saya dari dia, kita pun tak masuk Islam. So, dia orang tak boleh cakap apa lagi bagi roti canai ni. Roti canai, aduh. Macam mak saya lah. Tapi ini pun lama juga tu, since 2003. Sampailah tahun ini. Barulah dapat mengajak ibu saya mengucap syahadat. Alhamdulillah. Tahu, jadi di situ apa yang saya lakukan? Kecintaan, kasih sayang. Sebab bila saya berada di Kristian itu, yang kami sebarkan adalah nilai cinta. Jesus is love. Why not we say in Islam, Muhammad is love? Because Nabi Muhammad SAW membawa nilai yang sangat istimewa dan baik untuk kita semua. Sebab itu dalam Al-Quran ayat 100 kan, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan itu menjadi rahmat kepada seluruh alam. Itu yang menyebabkan sepatutnya kita menyatakan sedemikian. Jadi saudara-saudara kita yang bukan Muslim yang ada di luar sana, kita jangan salahkan mereka sebab mereka ini mungkin mempunyai ilmu yang setakat itu sahaja. Jadi jangan salahkan mereka. Maafkanlah mereka. Walaupun kita tak pernah kena label kafir kan. Ini mungkin apa ni? Apa pasal datang masjid? Masjid tu orang Melayu sajalah. Kan betul kan? Tapi bila nak beritahu bahawa persamaan ini banyak, kita sebenarnya boleh laksanakan dengan mudah. Selain kasih sayang, mencari persamaan yang seterusnya adalah kalau kalian perasan kami di gereja, kami juga ada salam. Kami tak panggil Assalamualaikum yang ada dalam Bible tu, seperti mana Yesus memberi salam kepada disciple dia, pengikut-pengikutnya. Tapi padri ataupun pastor di gereja menyatakan damai bagimu, kan? Dan kami menjawab dan damai serta juga. Maksudnya apa? Ataupun sejahtera bagimu dan sejahtera bagimu juga. Kamu katakan Assalamualaikum dan kami menjawab Waalaikumsalam. Itu dalam bahasa Arab, kan? Tapi jadi bila fikir mana kan sama aja. Tapi kenapa kita tak ambil peluang? Itu yang saya banyak bila jumpa kawan-kawan jumlah Islam ini. Itu yang menyebabkan dia rasa seronok bila kita kongsikan keinginan Islam itu dengan baik. Mereka tidak merasakan bahawa itu satu ancaman. Kita tak nak bagi ancaman pada mereka. Sebab walaupun Islam ini datang dalam keadaan yang asing, kan? Tetapi kita tak nak dia merasa asing. Sebab itu adalah orang kata kita panggil first impression sahaja. Yang penting kita gunakan bahasa Melayu, tak kenal maka tak cinta. Sebab bila dia cinta, siapakah penciptanya? Bila dia cinta, bagaimana pencipta itu cinta terhadap dirinya? Subhanallah, dia akan terasa. Inilah sepatutnya yang kita bawa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.
Brother Johannes, itulah antara nasihat-nasihat yang sangat bagus, sangat berkenan daripada beliau. Saya percaya ada lagi dari kalangan kita ibu bapa yang masih belum Islam, adik-beradik yang belum Islam, saudara-mara yang belum Islam, dan juga sahabat-sahabat yang belum Islam. Mungkin kita boleh gunakan kaedah dan pendekatan yang sama, di mana tak perlu pun guna kekerasan, ya. Kena guna kelembutan, guna kecintaan, guna kemesraan untuk mendekati mereka supaya hati mereka lembut, dan insyaAllah mungkin suatu hari nanti mereka juga akan mengucapkan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insyaAllah, ya. Dan mungkin boleh doakanlah untuk keluarga masing-masing, termasuk juga keluarga saya, ibu bapa saya yang belum Islam lagi, ya, masih lagi mencuba, dan harap-harap suatu hari nantilah belum dapatkan nafas mereka, mungkin boleh mati lagi Islam. Seterusnya kepada Ustaz Fitri, soalan juga agak sama, di mana mungkin ramai hadirin sini yang banyaknya Cina, kan, atau persamaan ataupun nilai-nilai moral antara agama Hindu dengan Islam, dan mana kita nak berikan mereka. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulul Karim. Terima kasih Tuan Johari. Tuan-tuan puan-puan muslimin sekalian, bila sebut persamaan antara agama Hindu dan agama Islam, nak kata persamaan, banyak awalnya kita lihat perbezaan. Contoh dari segi teologi, ya, kefahaman agama, ajaran agama itu sendiri tak sama. Yang kedua dari segi ketuhanan, Tuhan-Tuhan pun tak sama. Dan masyarakat Hindu ni mereka percaya ramai Tuhan. Walaupun kita kata satu Tuhan, ada memang ada dalil dalam kitab Hindu mengatakan berapa ramai Tuhan dalam agama Hindu, ada 330 juta Tuhan. 330 billion God verses sahaja. Dan apa dalil? Saya dulu bagi tahu seorang Indian lah, kawan saya marah, mana ada banyak tu. Saya baca ayat, kita tengok tak cerita orang seorang India hari itu. Lepas tu cerita Hindustan kita tengok, kan, pada mempelai dia akan letak topi ke depan. Dan lepas dia dah ijaz kahwin, pasangan ni biasa dia akan pergi keliling api. Waktu pergi keliling api tu, kawasan dia akan baca mentera. Apa dia kata baca mentera? Dia baca Agni Sachiyaga disaksikan oleh api. Mana-mana pasangan berlaku kecurang, api ni kelak akan bangkitkan bakal kamu dan neraka. Upati Mupori Dewa Sachiyaga disaksikan oleh 330 juta Tuhan-Tuhan. Ada pun. Mana boleh dia kata tak ada? Memang ada lah, kan. Jadi ada dalil dia. Dan juga dari segi kitab suci yang digunakan oleh masyarakat agama Hindu dan Islam sama sama. Al-Quran kita dan Islam kita dalam Al-Quran, padahal dalam agama Hindu dia kitab yang lama dalam bahasa Sanskrit. Contoh Veda, Upanishad, Bhagavad Gita, yang ini ada yang diterjemahkan sekarang ni lah. Tapi meaning dia memang, maknanya memang lari dah. Ada kitab yang digunakan oleh masyarakat Hindu Indonesia, majoriti yang digunakan oleh masyarakat Hindu Indonesia adalah dalam bahasa Tamil. Sebab bahasa Tamil, 90% masyarakat Hindu yang ada di Malaysia berasal dari selatan India, Tamil Nadu. Mereka bercakap dalam bahasa Tamil. Sebab India sebuah negara yang besar, waktu itu bila penjajah nak bawa orang daripada India, dia ambil daripada Tamil Nadu, selatan India, datang ke Melayu, datang ke tanah Melayu. Sebab itulah majoritinya, kalau tengok dari segi budaya, kepercayaan, bahasa, semua daripada selatan India, ya. Dan saya nak ambil secara umumnya lah, kalau tengok dalam agama Hindu, apa persamaan yang boleh kita nak samakan? Ta'ala kalimat sahabat bainana wa bainakum, cari persamaan Allah sebut. Pertama, kebenaran, ya, kebenaran disebut sebagai satya ataupun ambil sebut satya, ya, satya ataupun as-siddiq. As-siddiq kita sebut siddiq, kan. Dan memang Nabi pernah sebut kulil haq wala kana qur'an, cakap yang benar walaupun kamu rasa pahit. Itu yang agama Hindu ajar tu, cakap yang benar. Yang pertama satya, yang kedua dharma ataupun keadilan, al-adil, ya, keadilan. Memang Allah Subhanahu Wa Taala, contoh kalau ambil surah Nahl, Allah saya ambil ringkas-ringkas supaya kita boleh kawal banyak, ya. Allah berfirman dalam surah Nahl ayat yang ke-90, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ada. Jadi agama Hindu pun suruh berlaku adil, Islam pun suruh berlaku adil. Apa masalah? Yang ketiga, abirama, ahimsa. Ahimsa maksudnya kasih sayang, rahmah.
Kerana kasih sayang ataupun rahmat yang hari ini kita banyak war-warkan. Kerana Islam bermula dengan kasih sayang. Bila makan pun kita ingatkan diri kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita solat pun Bismillahirrahmanirrahim, start kereta pun Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pun diberi penekanan dalam agama itu, kasih sayang sesama manusia tanpa kira batasan agama ataupun kaum. Dan yang keempat, yang agama itu juga mengajar kepada kesederhanaan. Dalam Islam kita saya sebut wasatiyah, tapi jalan pertengahan, jangan jadi ekstrim. Kerana itu pun kalau tengok contoh saya kata tak usah di info ni macam mana. Tapi kalau batu cave dulu tak usah, mereka cocok badan, ambil kursi yang panjang-panjang, cocok badan semua ni sekarang tak dibenarkan. Bukan kerajaan tak benarkan, tapi poin batu cave kata ini bukan ajaran agama Hindu. Ya, itu ajaran agama Hindu melarang seseorang mengandung hidup menyiksa diri dia untuk atas nama Tuhan. Kita ingat dia buat kerana Tuhan kata kita suruh kamu buat, tapi kenapa buat? Orang sudah lama buat. Tapi sekarang ni sudah ada pun pelaksanaan penguasaan dia tak benarkan lagi, nak cocok kecil-kecil boleh, tapi tak boleh kalau dulu kawan ni besar-besar. Sekarang dia kata kawan itu kawan ini yang ambil dia mampu atau mampu, itu dah banyak kawan ni. Ya, bukan yang besar-besar itu semua dah kira bid'ah dalam agama Hindu ya. Jadi kesederhanaan. Dan yang kelima, tolong-menolong, survey ataupun survey ya, ta'awun dalam masyarakat Islam, ta'awun, bantu-membantu. Ya, Allah suruh kita bantu-membantu dalam benda yang bawa kita kepada ketakwaan. Jadi ini nilai-nilai universal yang ada dalam agama Hindu. Satu lagi, menghormati semua makhluk, bukan saja manusia. Waktu masyarakat Hindu ni diajar, dia tak sampai, dia tak akan pergi dera binatang ke menyiksa binatang pun tidak. Tapi sekarang ni kalau orang buat itu ada masalah peribadi lah. Dan sama juga dalam agama Islam pun, itu pernah dengar hadis Nabi sebut seorang wanita yang begitu beribadah begitu lama, hanya kerana menyiksa seekor kucing, Allah kata, Nabi kata dia akan masuk dalam neraka. Kadang banyak bersamaan, ya, banyak bersamaan yang ada. Jadi sifat-sifat ni kalau kita bersama dengan masyarakat India, contoh kalau kita ambil di Ipoh ke seluruh negara pun, masyarakat India saya tengok orang ni gentleman. Betul-betul lah. Saya dulu gentleman, masih gentleman. Contoh lah, mungkin kita ada pengalaman, kita naik bas ke kereta api ke, tengok ada seorang lelaki tua ke, perempuan tua berdiri ke, atau seorang wanita berdiri, wanita mengandung berdiri, yang mula-mula bangun bagi duduk tempat dulu tu, orang India. Setuju ke tak setuju? Senyap macam tak setuju. Dan saya pun, sekarang pun, kadang-kadang dalam train juga, apa kan, saya tengok perempuan berdiri, saya pun tak sampai saya bangun. Saya kata duduk, isteri saya kata, kau pun sudah tua dulu lah. Saya tak sedar saya dah tua. Kadang kata ini sifat-sifat mulia yang ada kepada mereka. Menghormati ibu bapa. Kadang kami daripada kecil diajar supaya taat, menghormati, mengasihi ibu bapa kita. Ini sifat-sifat yang sama ada di dalam agama Islam pun. Dan bila sebut bagaimana persamaan ini boleh jadi jambatan persahabatan. Kadang kata kita sekarang ni masyarakat Hindu dengan Islam ni, saya dalam konteks masyarakat India lah ya. Macam mana kita nak buat bridge, nak membina jambatan perhubungan ini? Yang pertama, yang paling mudah aku ni, kita sentiasa adakan dialog antara agama. Kadang ya tak kisah kita boleh letak macam kita ni lah dulu, walaupun tak bawa muka Islam, tapi dari pengalaman kita yang membezakan, boleh temukan kita boleh bincang satu dua tajuk ataupun isu yang berlainan dengan satu aspirasi yang sama. Ya, kita boleh adakan dialog antara agama berasaskan nilai bersama. Ya, apa nilai-nilai universal global yang ada dalam agama Hindu, Kristian, agama Buddha, agama Islam, boleh bincang. Kita nak bincang yang baik, ya, apa masalah. Yang kedua, yang kita juga boleh menempatkan kerjasama dan aktiviti sosial dan kemanusiaan. Tadi kata kita prihatin kepada manusia, yang kita sayang kepada semua makhluk. Semua agama yang berdiri yang sama. Ya, kenapa kita nak duduk bincang macam mana kita nak mencegah penderaan kanak-kanak ataupun buli di sekolah yang sekarang sedang sibuk dibicarakan.
how to learn, macam mana kita boleh mainkan peranan. Semua kita, kita bukan kata ini masalah satu tahun. Semua kami terlibat. Kerana jadi kita duduk bincang apa perlu kita buat supaya kita instill, tanamkan nilai-nilai yang murni dalam anak-anak kita, walaupun masing-masing ada pegangan agama dia, supaya dia boleh sama-sama membendas perkara-perkara yang negatif. Dan yang ketiga, pendidikan moral yang bersepadu. Saya baru-baru ini dengar dalam parlimen, ada seorang ahli parlimen daripada yang selalu banyak bercakap, yang bukan daripada Jelutong. Terima kasih. Daripada Jelutong, ahli parlimen Jelutong, dia kata apa? Dia kata dia mencadangkan kepada parlimen, dia kata kita perlu mengajarkan selain daripada agama Islam yang sudah ada nilai-nilai yang baik, kita perlu ajarkan falsafah-falsafah daripada agama Hindu dan juga ajarkan kaum Cina. Contoh Lao Tzu Confucius. Karena contoh kedua-dua dia bagi contoh-contoh yang ini bukan ajaran agama, tapi ada nilai-nilai yang baik dalam ajaran dalam masyarakat tersebut yang boleh kita juga gunakan sebagai satu kelas untuk mengukuhkan hubungan antara sesama berbagai bangsa dan agama. Bukan agama, tapi bila kawan saya pula dia hantar kat saya, dia kata apa? Oh, ini akan menjadi pluralisme. Kita sedang menuju kepada dia mahu tak soalan negatif dah. Bila Nabi sebut pergilah tuntut ilmu ke sampai ke negeri Cina, Nabi tak kata kau akan jadi Cina. Ada. Saya minta maaf, saya bukan cakap kat kita dalam beda ni kan. Ini orang-orang yang sempit pemikiran ni. Nabi kata tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nabi tak kata suruh pergi Jordan, suruh pergi Mesir, suruh pergi Mekah Madinah. Kerana nak belajar ilmu kat mana pun ilmu yang baik kita boleh ambil. Saya dalam kata-kata saya membuat dalam pepatah bahasa Cina kata a journey on 1,000 miles begins with the first step. Perjalanan beribu batu bermula dengan langkah yang pertama. Among the four oceans, all men are brothers. Ini kata-kata pepatah masyarakat Cina yang sangat universal, sangat global, sangat baik. Apa masalah? Kalau saya gunakan pepatah masyarakat Cina, tak ada belajar di Cina. Kan? Ini kadang-kadang masyarakat kita ni bukan ada dewan ni lah, kadang-kadang kita kena slowly educate mereka. Sama juga dalam masyarakat India pun ada banyak perkara-perkara, nilai-nilai yang baik yang tidak menjadi masalah. Semua yang digunakan oleh para sahabat-sahabat selain Islam ini ada backup daripada hadis-hadis Nabi. Jadi kita ambil para sahabat masyarakat lain, kemudian kita boleh backup dengan hadis-hadis Nabi ataupun ayat Al-Quran, maka kita boleh gunakan semua kepada kebaikan kita. Yang ketiga, keempat, membina budaya hormat dan toleransi. Ini ada problem sikit. Saya baru ke luar negara pergi belajar dan mengajar, saya bertajuk usul fiqh. Kerana usul fiqh, macam mana kita nak when ulama, bila ulama atau scholars diverse. Kerana ada perbezaan pandangan ulama-ulama ni, macam mana kita nak ulama ada menerima. Kenapa di Perak kalau contoh ada fatwa mungkin lain dengan fatwa yang ada di Selangor. Fatwa macam mana ulama ada, macam mana faham apakah kaedah yang mereka gunakan membuat fatwa tersebut. Dan saya contoh nak ambil fatwa daripada Arab Saudi, tak boleh. Kalau Arab Saudi kata nak buat konstitusi macam kita nak sambut dalam kaum Cina, tak boleh. Itu Arab Saudi nak ucapkan Happy Deepawali Day, Merry Christmas Day, Ramadan Kufri Kuat, jatuh kepada benda-benda yang kufur boleh jadi kafir. Itu Arab Saudi boleh tak? Sebab dia semua Islam. Tapi bila dalam mereka itu buruk, tengok kerana juga masyarakat berbagai bangsa, berbagai kaum, ada yang tinggi-tinggi pun. Saya yakin ramai daripada orang kita masih belum beragama Islam. Apa kita nak cakap pada kaum? Ini kalah. Itu kita cakap biasalah. Apa lain? Adakah salah kalau kita pergi dulu makan bersama di dunia ini, kan? Makan besar. Salah tak? Adakah agama kita halangkan apa? Tak ada. Kan? Saya seorang kontraktor menikah. Kopi Chinese yang masuk Islam di tempat tinggal saya. Jadi satu hari saya tengok, sudah lagi sebelum tak lagi lah. Malam tu ada makan besar. Dan petang-petang sikit lah, sampai petang, dia pergi ke restoran nasi kandang, beli ayam goreng, kambing, semua daging, semua dia beli. Dengan ikan akus. Okey, banyak bubur, okey besar. Ini pada makan besar. Nanti saya bagi makan, makan, atau boleh makan dan tak boleh makan. Jadi saya beli banyak-banyak, saya pergi kursi sama dia orang, saya boleh makan ini, dia pun mau makan, boleh makan. Tengok, Islam tak anak kita. Boleh.
Ya, jadi dia memberi jalannya. Contoh satu juga seminggu 2 minggu lepas masyarakat Hindu menyambut Deepawali kan. Deepawali salahkan nak pergi ke rumah masyarakat Hindu. Saya bagi tahu mualaf India daripada Januari sampai bulan 10 bagi tolong balik rumah sebelum Deepawali beli ayam bagi hadiah dengan keluarga yang bukan Islam. Sebab apa? Keluarga kita masak ayam itu kita boleh makan. Maksudnya ayam kita yang beli halal lah kan. Kan how to solve problem. Agama mengajak kita menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, kita menggunakan persamaan antara agama-agama ini sebagai platform, dialog dan juga adilan sosial yang berlaku adil kepada semua manusia. Ya, Allah sebut dalam Quran berlaku adil walaupun kepada musuh kamu. Walaupun kepada musuh kita, Allah kata kita yang berlaku adil. Ini cantik istimewa. Kalau kita boleh buat begitu, automatically yang nilai-nilai murni Islam ini akan terjelma dalam benak fikiran mereka. Mereka boleh nampak Islam ini bukan hanya cakap, tapi melakukan seperti apa yang mereka cakap. Banyak nak dikongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fitri. Begitulah, kita jangan tengok perbezaan, kita cari persamaan. Dan dengan persamaan itulah kita dapat mendekati lagi sahabat-sahabat kita, saudara-mara kita, adik-beradik kita yang masih belum Islam, dan bagaimana kita nak sampaikan kebenaran. Kalau kita dah asyik cari perbezaan saja, mungkin kita lagi jauh dari mereka. Tapi dengan persamaan kita lagi boleh dekat, dan dengan dekat inilah kita boleh menyampaikan nilai-nilai Islam, nilai murni, supaya mereka tidak dapat terima kebenaran. Dan seterusnya, pusingan yang terakhir, pusingan ketiga, soalan pada Brother Johannes. Dalam jalanan hidup Brother Johannes sebagai orang Islam, apakah cabaran-cabaran sosial atau salah faham yang paling ketara yang Brother pernah hadapi daripada komuniti Kristian dan juga komuniti Islam? Dan menurut pandangan Brother, apakah yang boleh dimainkan, peranan yang dimainkan oleh kita semua dalam berhadapan dengan penganut agama lain bagi mengurangkan prasangka dan menggalakkan rasa hormat menghormati antara agama lain? Silakan. Alhamdulillah. Menarik soalan ini kerana dia sebenarnya memberi kita peluang besar. Sebab dalam kita hidup berbagai agama dan bangsa di Malaysia ini, perlu juga tahu sensitiviti dalam kita melaksanakan dakwah sampai ke Islam kan. Kita hanya nak perkasakan mualaf. Jadi kalau dilihat cabaran, kalau di peringkat yang non-Muslim, kalau yang Muslim dia, saya rasa mungkin kita pun menghadapi situasi yang sama, iaitu kenapa Islam ni terlalu banyak batal larang kan? Perasan tak? Betul tak? Kan? Banyak sangat batal larang. Ini tak boleh, ini tak boleh. Masih semua tak boleh, mana yang boleh baik mati je kan? Macam tu kan? Masih semua tak boleh. Dalam agama saya yang sebelum ni semua okey je. Boleh makan ni, boleh makan bab 1, boleh makan bab 2, bab 3, bab 4, semua boleh makan. Faham ke ni bab-bab ni? Bab 1 tu DADI lah. Kan? Semua okey je boleh makan. Kenapa benda ni tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Rupanya di situ sebenarnya sudah berlaku salah faham terhadap Islam. Ini pun kalau dilihat sejauh mana kita boleh ataupun masyarakat kita Muslim di Malaysia memfahamkan Islam itu dengan baik. Itu yang menyebabkan, sebab orang yang bukan Islam bagi Kristian, dia yang melihat luaran, mana dia tahu dalamannya. Sebab Islam ni dia kena bukan beriman saja, dia kena beramal. Jadi amal itu yang orang biasa tengok. Jadi bila beramal, pastikan amal berdasarkan Quran dan hadis lah. Bukan kita berdasarkan nenek moyang. Kalau kita berdasarkan nenek moyang, sama dia kita dengan agama lama kita. Sebab kita ikut nenek moyang. Macam saya ikut je mak ayah kita. Mak ayah saya macam ikut je lah. Sabtu saya pergi ke toko kita. Hari Ahad saya pergi ke gereja. Sama je nak ikut je macam tu. Tapi bila Allah bagi kita otak untuk berfikir, adalah masanya untuk kita menilai. Itu yang sebenarnya penting, menilai kebaikan dan keburukan dalam kita nak buat sesuatu. Ini sangat penting. Kalau tidak, kita
tidak akan pilih dalam kehidupan kita atau memberi kesan dalam hidup kita. Pengalaman kita dalam contoh saya mengajar dalam satu kelas di Bandar Tun Razak, kita panggil NM Mu'minah dan Muslim Entity Regulator. Kita punya pendekatan yang mana non-Muslim ni dia langsung tak tahu apa, zero about Islam. Contohnya yang mu'alaf baru je masuk Islam pun zero about Islam. So yang paling penting dekat sini bukan kita mengajar mereka fake. Kalau kita mengajar mereka fake, maka mereka akan rasa berat macam miwatan. Nak hidup pun susah, nak mati pun susah, betul tak? Sebab Islam dipamerkan dengan mudah. Tak, sebenarnya bukan itu. Menimbulkan kefahaman mereka dan fikrah demikian. Sebab Islam ini datang untuk kita berfikir. Jadi benda itu yang menyebabkan kita merasai apa yang agama Islam memberi nilai pada kehidupan kita. Itu yang kita nak. Jadi bila saya banyak perbincangan tentang konsep Tuhan dengan siapa di sini yang pernah terfikir siapa Tuhan dia sebenarnya? Belum, semua pandang saya macam tak pernah ada Tuhan dia. Punya dia kata saya pun tak tahu, saya pun kata tak. Tapi ada yang tak. Then don't be surprised. Umur mereka adalah umur yang apa? Tak bawah. Inilah masalah sebab nenek semuanya semua saja tapi tak faham. Tapi kalau di kalangan Muslim akan melihat macam bukan. Kalau Muslim apa ni itu macam ni. Tak betul pun tak tahu. Jadi di kalangan mereka yang Muslim. Jadi dua tak sama-sama tak faham. Jadi kita sebagai pendakwah, tuan-tuan semuanya di Allah sekalian dan diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah peranan kita. Sebab kita kena bagi tahu mereka dalam konteks yang lebih mudah, lebih senang difahami. Iaitu membetulkan salah faham mereka terhadap Islam. Apa yang mereka boleh gambarkan Tuhan ini macam mana? Tuhan ini bentuk macam mana? Tuhan ini apa peranan hidup dia kepada kita? Dan apa peranan kita sebagai ciptaan kepada pencipta? Yang kita dalam surah Zariyat surah yang 51 ayat 56 yang bermaksud tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Kenapa kata beribadah? Kenapa tak untuk menyembah kepada Allah? Konteks itu yang kita kena fahamkan di kalangan mereka. Itu yang bagi kita cabaran di kalangan dua hal ini. Bagi kita yang muslim, kita kena kembali kepada yang asal mengenal Tuhan. Faham kan? Okey. Kalau dalam faham tinggi sikit saya bawa. Okey. Sebab kalau kita lihat juga dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 13, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, ini sangat sesuai juga kita bawakan kepada kawan-kawan kita yang muslim. Yang Allah kata, wahai manusia, ya ayuhan nas, kami menciptakan kamu lelaki dan perempuan. Kan? Lepas itu berpuak-puak, bersuku bangsa. Lepas itu di tengah ayat itu kata hanyalah untuk saling kenal mengenal antara kami dengan kamu lah. Jadi dekat situ perbezaan kita ni antara kita semua bukanlah menyebabkan kita berpecah, bukan menyebabkan kita berjauhan antara satu sama lain, tidak. Tapi Allah suruh kenal antara satu sama lain. Sebab daripada situlah bila dinyatakan tadi dalam surah Al-Imran ayat 64 yang cakap bersama, situnya kita boleh merasakan, ya Allah, bukannya banyak persamaan kita, pun ada cara perbezaan. Perbezaan kerana Allah nak mengkayakan kita. Betapa kuasanya Allah menciptakan kita. Faham ya? Dan dekat situ juga di ujung ayat surah Al-Hujurat yang ayat ke-13 Allah menyatakan
Yang Allah yang nak pilih dibujuk daripada banyak perbezaan lelaki perempuan bapak untuk kena mengenal apa lain adalah siapakah yang lebih bertakwa kepada Allah. Jadi maksudnya kat sini tak ada perbezaan kita sebenarnya. Actually, di mata Allah tak ada beza. Warna kulit berbeza, tak ada beza sebenarnya. Yang bezanya adalah who is the most righteousness in this world to Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dia nak lihat. Sebab kalau kita buat perbezaan dan lama kita dah bergaduh. Ini bukan sebab politik kan, kita lama lagi nak biar yang sabar kan. Kemudian tak lama lagi biar ni lepas sabar Melaka, masa-masa kan Johor. Jadi bukan kita tak nak perbezaan, tapi kita nak pemimpin yang mana yang boleh memimpin rakyat dan negara, yang boleh membawa negara maupun negeri ke arah yang lebih baik mengenal dan kemajuannya. Okey. Jadi perbezaan itu seterusnya saya nak kongsikan kat sini. Jadi pengalaman lah, pengalaman ini. Apabila dilihat bahawa ada kelemahan dekat sini dari sudut menilai seseorang. Apabila kita berbeza ni, jangan suka menilai orang, jangan suka judge orang, menghukum orang. Jangan. Sebab Allah tak suka buat macam tu. Sebab kita bukannya hakim pun bukan sempurna, kita lagi lah. Kan? Jadi kita tak ada, bila kita nak judge seseorang, kita kena cukup maklumat. Kita kena juga study baik buruknya kan. Jadi begitulah apabila kita bersebelainan bangsa dan agama ni. Tujuan kita adalah nak beritahu perbezaan itu sebenarnya kita nilai balik sebenarnya apa tujuan kita diciptakan. Biasanya saya akan buat 3 soalan lah tentangnya dalam kelas. Siapakah kamu? Siapa aku? Aku ni siapa? Siapa aku di mata pencipta? Siapa aku di mata aku? Siapa aku di mata adik-beradik aku mak ayah? Dan siapa aku di mata saudara-saudara yang lain di luar sana? Siapa aku? Who am I? Ini bukan cerita Jackie Chan. Who am I? Who am I? Who am I? Faham ke tak? Pernah tengok cerita Jackie Chan? Bukan isu itu, tapi nak mengingatkan kita asal kita dari mana. Sebab itu asal kita adalah dari mana? Itu setawan. Asal kita dari mana? Bukan dari Ipoh atau Malaysia, dari syurga. Sebab datuk nenek moyang kita diciptakan di situ. Itulah asal kita semua. Yang kita nak bawa kembalikan yang berbeza bangsa dan agama ini mengenal Allah supaya kembali semula kepada tempat asal usul kita, iaitu syurga. Yang itu yang kita mahukan. Faham kan? Soalan yang kedua saya bagi, apa tujuan kita diciptakan? Kadang-kadang dua blur. Ini yang people lah yang because koyo ibu anak-anak saya suka tu sangat. Adik-adik saya di umur 40 tahun ke bawah ni, dia orang dah mula couple kata Muslim tau, Muslim yang beli Sabah Sarawak dia yang sini kan. Jadi bila dia couple ni, kita akan ajak dia dua sekali datang belajar Islam. Sebab dia orang ada banyak isu perselisihan pendapat. Jadi bila kita cerita yang saya katakan tadi, akhirnya semua aku kan. Lepas itu bila mengenal Tuhan pun rasa ya Allah, rupanya macam ni cara mengenal Allah. Jadi itu antara yang kenapa kita kena kongsikan, supaya mereka tahu konteks beribadah dari ini tidak menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada adalah semuanya dalam kehidupan kita adalah untuk menyembah Allah. Kita buat kerana Allah, kita makan kerana Allah, kita nak bersama dengan orang rumah kerana Allah, kita menyayangi anak-anak kerana Allah, menghormati yang lebih tua kerana Allah. Semuanya kerana Allah, ibadah. Dia bukannya ritual semata-mata ya. Kelas notis soalan yang ketiga itu bila kemana kita akan pergi selepas kita tak ada lagi. Itu yang menyebabkan mereka fikir panjang kan. Jangan risau, saya kata kalian muda lagi. Lepas tu ada yang menjawab, tak juga.
mati tak tahu bila. So jawablah soalan yang ketiga saya tadi. Itu yang menyebabkan mereka berfikir lagu. Jadi tuan-tuan, bila cabaran ini berlaku di antara kita dengan dia, cuba tengok balik. Biasanya Allah nak kita berfikir, jangan menilai dari cara yang tak baik. Fikir dulu, apa yang kita boleh bersama, berbincang, bersua yang akhirnya kita boleh ada keharmonian di sebalik kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi daripada itulah akhirnya saya meyakini perbezaan ini sebenarnya adalah bukanlah tali ukur, tetapi persatuan antara kita supaya kita boleh bersama menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkongsian yang amat menarik daripada Brother Johannes. Dan seterusnya kepada Ustaz Fitri kembali untuk pusingan yang ketiga dan yang terakhir. Sebelum kita buka untuk soalan kepada hadirin hadirat sekalian, dalam perjalanan hidup Ustaz Fitri, apakah cabaran sosial atau halangan utama daripada memiliki atau menghidupkan Islam, dan bagaimana cara kita nak menggalakkan rasa hormat menghormati antara penganut agama? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus soalan ini. Memang jadi sunnatullah begitulah bila kita mengenal agama Islam akan ada cabaran. Semua saya rasa semua kita memang pernah ada cabaran. Semua ikut skill masing-masing. Saya biasa berjumpa Muharram tanya masuk Islam any problem? Saya kata no problem. Itulah problem. Aku tiba-tiba ada problem yang tak boleh face the problem kan. Biar susah dulu, senang kemudian. Jangan senang dulu, susah kemudian. Problem tu. Dan saya dah sebut dalam keadaan saya perlu dan saya tak ada masalah dengan agama. Sebab agama Hindu pun saya tak ada masalah. Dengan siapa pun tak ada masalah. Cuma saya nak buat satu keputusan, saya nak sembah Tuhan yang satu. Dan selepas saya dah tengok dalam agama Buddha, agama Kristian, agama Sikh semua saya tengok. Dan last sekali saya bila agama yang paling terakhir saya belajar adalah agama Islam. Bila agama Islam saya belajar, tak ada sebab untuk saya nak menolak. Sebab agama Islam ajar Tuhan satu, sembah Tuhan yang satu. Not the creation. Mana ada agama lain macam tu? Saya cuba tak nak masuk Islam. Bukan nak masuk Islam, saya cuba tak nak masuk Islam. Saya tahu akan ada isu dengan keluarga dan sebagainya. Saya pun terlibat dengan temple. Kadang-kadang saya jadi polis dekat temple. Adakah saya nak masuk Islam? Kan? Dan saya pergi mengajar agama itu, takkan saya nak masuk Islam? Banyak dalam kepada, tapi bila kita kata hidayah Allah sampai itu, buat macam mana orang nak buat, Allah nak bagi hidayah, tetap Allah bagi hidayah. Dan suatu itu saya selalu bincang perkara dengan ibu saja. Dan saya minta semasa saya masuk Islam, saya bagi kepada mak saya masuk Islam. Tapi bukan sekarang, dan seminggu ni, mak tolong saya macam mana saya boleh jadi seorang penganut Hindu. Bantu haji ini yang satu, saya akan kekal hidup haji pada kami. Saya baik yang terbaik. Bukan bagi masuk macam tu, saya bagi mak ke orang. Mak kasih pada tolong saya. Lepas seminggu lah, mak saya bawa saya pergi kuih sana kuih sini. Lupa sambil sana sambil sini. Dalam semua tempat saya pergi ikat tali dan tangan. Biar saya buka semua bagi dekat. Bila saya jelaskan, saya pergi keluar yang cara ikut. Saya bagi dekat Abu Sami itu, saya kata Abu Sami saya datang cari Tuhan dekat tali ini. Kan, saya kalau nak, kalau tali ini boleh ubah tali, saya bayar sebab tali saja. Saya datang cari Tuhan. Sebab kita kamar saya, anak kamu ini sudah kena manturan dengan orang tadi. Dia betul. So akhirnya lepas itu saya buat terus bersyahadat. Bersyahadat di sebuah rumah di Kota Jaya, ya, rumah orang dan 2 tahun kemudian baru saya daftar. Tapi bila saya zaman saya daftar Islam, saya pun belajar bersama agama Islam, baru sudah daftar agama. Seminggu kemudian baru jadi saya daftar Islam. Dia tahu dia yang besarkan saya, dia tahu ada saya masuk Islam, dia balik dan berkata masuk rumah, dia terus halau saya, get out, dia kata, keluar, dia kata. Jadi saya ini cakap memang dia jadi kuat, terangkan hubung kadang-kadang, punya kuat kan. Dan saya, dia dah terkejut, saya tahu dia dah tahulah apa saya buat, saya gentleman, saya keluar. Kalau saya keluar,
pusing, pergi belakang, masuk pintu dapur. Saya apa? Saya memang dulu punya ada rumah dah. Saya boleh duduk seorang-seorang. Lagi seorang sampai belanja duit kan, belanja duit. Tapi saya dah fikir kalau saya tak balik, nak tunjukkan Islam kepada mereka, bagaimana mereka nak faham apa itu Islam. Waktu saya ada pun tak pernah orang Islam atau rumah saya pun bagi tahu Islam ini. Tak ada. Dan saya nampak pun ada interaksi keluarga saya dengan orang Islam pada waktu itu. Saya lah satu-satunya orang Islam dalam keluarga yang saya nampak individual. Saya yang akan tunjukkan Islam kepada mereka. Itu saya ambil peluang walaupun dah hari kena marah, kena maki pun, tetap saya balik. Cuma saya nampak perubahan-perubahan dalam saya. Saya kalau sebelum masuk Islam tu, kalau diri saya bising apa, dia ajak dia bertumbuh. That's fine. Contoh, that's fine. Saya tengok kan. That's fine macam tu. Macam ini. Dan bila kelas masuk Islam, saya ingat lagi. Saya kalau zaman dulu yang balik kadang-kadang nanti dulu atas sofa, dia petang-petang tertidur lah kan. Mak datang kejut, tolong pergi beli gula sekejap. Dia kata, Mak tak nampak boleh tidur. Saya tahu mungkin tak mak saya itu, lagi terpenat kan. Tapi selepas masuk agama Islam, tak ada lagi. Kadang-kadang mak nak kejut, tengok kita tidur tak je. Tapi kita ada perasaan aku ni, mak kita sekolah. Bukan mata tengok mak sekolah. Kenapa mak tak payah tidur? Dah mak nak aku cakap, tak apa tidur, cakap lah mak nak apa. Dulu marah, tapi sekarang masih boleh. Dan saya nak kongsi satu berlaku info. Saya waktu baru semula masuk Islam, saya pergi ke Penang, ada urusan kerja, main sembahyang waktu itu nak balik KL, solat maghrib telefon. Pada masjid saya pun dah ingat, saya pun solat pergilah tempat maghrib, pergi sandar dekat dinding ke belakang tu. Penat letih sekejap. Waktu tu ada satu kuliah, ustaz mana saya pun tak kenal ustaz zaman tu. Ustaz tu ajar tentang sirah Nabi. Dia ajar sirah, dia kata apa? Nabi satu hari balik ke rumah, lambat lewat sampai ke rumah, Nabi pun bagi salam 3 kali dengan isteri. Bukan jadi, Assalamualaikum! Macam tu. Assalamualaikum. Isteri Nabi Aisyah tertidur. 3 kali bagi salam, isteri dia tak buka pintu, Nabi tidur di luar rumah. Saya dengar macam tu kata, Astagfirullah. Saya kalau selalu balik rumah nampak, saya akan ketuk pintu. Mak, lepas tu buat sikit, lepas tu tendang pintu, pertembang tendang lagi pintu. Pak, saya nak balik, kata. Kesian, 2 pagi, 3 pagi, saya akan bangun buka pintu. Hari itu saya balik, sampai rumah, dan 1:30 hampir pukul 2, saya pun ketuk perlahan sikit. Aku belajar kan? Saya pun belajar, Mak, kata. Tak ada bunyi 3 kali. Lepas saya masuk dalam kereta, start engine, buka aircon, tidur. 4 pagi masih datang ketuk tingkat kereta. Kata, kenapa tidur dalam kereta? Mak, saya tadi dah ketuk lah, mau penakut. Lepas tu saya tidur dalam kereta. Kenapa tendang pintu, Mak, saya kata? Itu dulu mak, saya baru tadi sempat saya bagi gambar, 4 pagi saya bagi gambar saya sempat tinggalkan info, ada orang ustaz dalam mengajar, dia kata, Nabi pun tidur di luar rumah. Lepas saya dengar macam saya Ahmad belum selesai buat, banyak salah dengan mak. I'm very sorry. Mak saya menangis 4 pagi itu. Apa pun jadi dengan anak saya masuk sana macam ni. Kan? Nak kata, ini Islam. Bagi masyarakat bukan Islam tak nampak, kita boleh cerita, mereka tak nampak. Tapi bila kita tunjuk kepada mereka, saya dulu macam tu. Walaupun hari-hari dengan diri saya kena marah makian pun, nilai aja. Dalam hati memang sakit hati. Masa kadang-kadang macam nak lumpur dia, tak salah kan. Tapi langsung dah tunjuk langsung. Ya, lepas setahun baru dia orang tanya, mana dia? Kata siapa dia? Mana perempuan tu? Dia kata, perempuan mana? Dia nak saya masuk sana kahwin. Karena dia beri. Mana perempuan tu? Dia kata, bila saya kata dia nak kahwin? Habis kenapa masuk Islam? Saya masuk Islam sebab saya nak sembah Tuhan. Belum sembah Tuhan. Dulu kata ada sembahan lain, sekarang saya sembah Tuhan. Kadang apa sempat opsi benda-benda macam tu. Apa yang jadi isu kepada masyarakat bukan Islam? Pertama sekali, mereka amat bimbang bila anak mereka masuk agama Islam jadi lebih teruk daripada apa yang sekarang. Itu yang bukan yang lebih baik. Sekarang begitu pula ada kerja, ada keluarga, tiba-tiba masuk Islam, nanti pula bercinta, kemudian pula kena tipu, nampak pula manja, kemudian pula jadi gila, apa pun. Mereka membayangkan macam-macam. Tapi kalau kita masuk Islam, kita jadi lebih baik, tunjuk contoh-contoh yang baik, mereka akan bapak berislam. Ini tak. Jadi mereka dah buat satu perspektif bagi mereka, kalau masuk Islam, semua tak akan jadi betul. Ini kita nak buat. Kerana saya memang dulu memang saya bagi buat, tapi saya cuba nak jadi lebih baik. Karena lepas 2 tahun, jadi saya tanya lagi, mana dia? Saya kata, siapa dia? Perempuan ke mana? Dia kata, mana ada? Dia kata, sampai tahun ketiga, belum kahwin lagi. Jadi saya dah start, dekat sana ada seorang doktor. Aku punya budak terbaik berkahwin dengan dia. Islam dia kata, sini ada saya punya anak-anak, kawan saya pun ada
belum kahwin dia pun seorang guru, apa jadi bulan guru kahwin dengan dia. Dia nampak perubahan kita, dia pun dah mula berubah. Kerana sebab apa? Keluarga kita, dia tak berminat dengan Islam. Dah. Keluarga kita yang bukan Islam ni tak berminat dengan Islam. Mereka berminat dengan kita. Kan? They are only concerned about ourselves, not Islam. Begitu balik-balik saya masuk Islam, bapak masuk Islam lagi. Besok kawan pun, wah kalian masuk Islam, balik kena dakwah rumah kamu. Betul okey. Saya pun balik rumah bagi tahu ke mak, kenapa kau masa sebab aku bantu ni semua? Baik subhanallah, masih kata dai. Dai, sampai bulan lepas aku sebab bantu juga ada. Mentang-mentang masuk Islam kalau dia bantu dia kan. Tengok begitu ilmu dakwah dah ada tu. Mereka tak berminat dan dengar dakwah kita walaupun mereka apa. Dakwah yang paling terbaik, dakwah bilhal, jangan buahan, duduk diam-diam, tunjuk kebaikan. Mak saya sakit masuk hospital, saya dah sampai cuti pergi hospital, jaga mak saya. Datuk saya, nenek saya sakit, saya bawa mereka pergi hospital, masuk hospital, saya duduk jaga ambil cuti, saya jaga di hospital. Diorang pun pelik, kenapa yang sebelum? Bang, apa tu sebelum? Tak apalah, saudara mara saya, siapa meninggal ke apa, saya pergi. Aku the first one to arrive. Kerana ada perkahwinan buat kalkuli ke buat kahwinan pun, even walaupun mereka bukan Islam, saya pergi. Politik saya tak terlibat dalam bicara agama. Agama Islam tak larang kita. Jadi kenapa apa yang punya sobri? Apa yang mereka macam keluarga saya, apa yang mereka berubah, saya akan akan berubah. Ya, berubah dari segi mungkin dari segi budaya hidup saya untuk pemakanan. Kalau dulu masuk saya dulu vegetarian, maka ialah vegetarian saja itu lah kan. Saya vegetarian dari isu. Tapi mereka takut dah masuk Islam, nanti lepas ni akan makan lembu. Lembu pula dianggap sebagai binatang suci oleh masyarakat ini. Kan? Jadi mereka dah terbayang benda-benda macam ni. Sekarang okey, boleh pakai, pakai yang boleh pakai model, boleh pakai. Besok masuk Islam, akan pakai suku, pakai kopiah, pakai sarung, pakai mereka, pakai Melayu. Kan? Katakan yang lain. Ada orang mualaf, dia masuk Islam, walau Indian lah. Jadi dia masuk Islam, balik rumah, mana tanya, saya sakti lah. Kalau makan ke belum, dia cakap Melayu sudah makan. Semua dia kata, enak sama dia makan apa? Nasi kandar, nasi goreng, nasi ayam, dia cakap Melayu. Mana tanya, masa cakap Melayu? Saya sudah masuk Islam. Ini pun satu lagi hal. Dan mana dah agama ajar kita macam tu kan? Jadi, benda-benda nampak kecil, tapi kesan besar kepada yang mereka yang belum faham takut Islam. Dan sudah tentulah, dan keluarga pun takut juga kadang-kadang kita bawa benda-benda yang boleh menyebabkan pecah-pecah. Contoh, keluarga saya pecah, dan itu orang kakak. Mereka dia fikir depan ni kalau ada yang kahwin mesti kahwin orang Islam. Mesti isteri dia pakai tudung. Kalau buat orang tak pakai tudung, orang pakai tudung, nanti tak akan bersedap lah kan. Macam isteri saya pun pernah kena tegur dengan kakak saya, dia seorang lawyer lah. Jadi dengan beberapa perkara dulu. Kerana kakak isteri saya, dia tegur isteri saya, kenapa selalu pakai tudung? Dia cakap kakak buat lah kan. Isteri kata ialah sebab ada yang atur sebab dia saya dah terbuka lah. Kalau dia orang tak ada, saya rumah tak terbuka. Dia koyok suatu benefit kan ada kakak saya cakap macam tu. Bukan. Isteri jawab apa? Aku ada apa nak bagi suami aku. Aku ada diri aku je nak bagi. Kalau aku bukan bagi tunjukkan semua orang. What is so special for my husband? Kakak saya tutup mulut hari itu sampai hari tak buka-buka. Mesej sangat dia cakap dengan cara yang memang dia tak tutup mereka pun. Dan yang kedua, keluarga kita ni, kita kena faham bagi kita Islam dan keluarga kita sama-sama penting. Islam penting, kita utamakan, keluarga kita pun penting, kita kena utamakan. Dan jangan sampai kita kadang-kadang ada yang masuk Islam langsung berbalik ramai. Saya baru ni pergi, kita buat program dengan anak Muslim. Ada seorang ibu Chinese ya, berumur, kata tuan punya anak masuk Islam langsung cara balik itu mati pun tak tahu dia. Tapi kita kenal anak dia siapa? Kadang anak dia orang yang baik, dan kita baik di rumah dia. Kesian mak dia, bila waktu perempuan masuk Islam, mak dia marah. Memang tahu apa itu? Kalau mak dia berkumpul, nak dia balik, tak balik-balik. Kita sedih lah, kan? Jangan buat macam tu. Ya, Islam memang penting bagi kita, agama kita memang penting. Waktu yang sama, our family pun sangat penting bagi kita. Ya, dan yang ketiga, yang kita perlu meraihkan perbezaan agama. Ya, although we are Muslim, saya seorang yang beragama Islam, saya berlepas saya ke Jakarta, ya, saya ada program di Jakarta. Balik-balik sehari lepas itu di bawah saya turun airport, turun di rumah mak saya. Dan
Dan rumah mak saya sebab mereka sambut Deepavali. Walaupun saya tak sambut, saya dah pesan kami isteri tiap bertahun, every year daripada dulu, almost 30 years. Ya, bila Deepavali, saya akan hantar 10 kilogram kambing tempatan. Hantar 1 kilo pasal RM10 doktor. Saya ada RM1, pengorbanan. Pasal apa? Saya nak dakwah, saya tak berhenti, pokok kambing boleh tambah pada mereka. Kan, saya tak pernah mengucapkan Happy Deepavali kepada ibu kandung saya, dan ibu saya pun tak pernah tanya, kenapa tak ucapkan saya Happy Deepavali? Sebab kambing punya kecil. Karena ini cara kita nak tapi of course saya tak merayakan Deepavali, tapi saya meraihkan keluarga saya yang sambut Deepavali. Saya duduk makan dengan mereka, apa semua. I'm happy and they are also happy. Tahun ni, alhamdulillah saya ada kawan-kawan berbuat negara datang. My friends from overseas datang, saya bawa mereka pergi ke rumah abang saya. Mereka amat surprise tengok hubungan saya yang Islam dan keluarga saya bukan agama Islam. Dia kata, it's the first time I be saying this. Dia kata, pernah dengar, tak pernah nampak pertama kali. Karena mereka yang saya Islamkan di luar negara. Dan yang keempat, ya, kita perlu ubah jadi baik, lebih baik dan lebih baik. Ini Islam. Karena kalau kita boleh buat macam itu sebagai orang yang bukan orang Islam, tentulah bukan saja orang Islam bukan kita, maupun orang bukan Islam. Sedikit cabaran yang kita dapat daripada orang yang asal Islam itu, ya. Walaupun macam kita ni, kadang-kadang orang yang asal Islam ni mereka anggap mereka ni ahli syurga sudah. Memang betul lah semua kita ahli syurga. Tapi mereka anggap mereka sudah tempat tiket, ada tempat dalam syurga dah. Dan sebab itu kita bila lihat muamalah, kita nampak macam second class. Ada problem lah. Tak apalah sekali juga kalau macam itu yang buat orang mereka. Rasalah apa rasa. Tapi kita nak bagi tahu, jangan kita yang muamalah kita rasa buat, kita macam second class. Jangan. Kita tak pernah dulu bahawa mereka buat. Kita inna akramakum indallahi atqakum. Allah sebut. Ya Allah kata apa? Sebaik-baiknya Allah kata semua manusia baik-baik, semua manusia yang paling terbaik siapa? Mereka yang bertakwa kepada aku, bukan siapa lahir Islam dulu atau siapa yang lebih awal Islam atau aku bangsa kamu, bukan. Kerana jadi kita cari hubungan kita, apakah hubungan kita dengan keluarga kita, tentulah kita dapat membanyakan ibadah kita, dekatkan diri kepada Allah, waktu yang sama yang jadi lebih baik. Kalau dulu kita ialah peniaga yang kecil, usaha jadi peniaga yang besar. Jadi seorang macam ramai saya tengok Chinese nak, Chinese community, kita banyak semua dihadirkan. Satu contoh yang baik, yang kita belajar terus. Saya ada seorang mualaf datang jadi driver saya. Dia hilang. Saya datang jadi driver, dia kata saya nak jadi pendakwah. Saya kata you tak boleh jadi pendakwah tentang apa lah. Kenapa? Di Malaysia ni orang kami tak paper, apa berurusan, apa nak cakap. Okey, dia pergi ambil SPM, duduk, pergi buat diploma, duduk. Kakak dah habis dah, dia punya degree dah. Lagi jalan habis. Terus kakak dia sambung dengan master ni. Keluarga dia pun pandang dia pun lain. Cara dia cakap pun lain, cakap lain. Kerana knowledge, kerana bila ada ilmu, ini yang akan berlaku kita akan dihormati oleh masyarakat, baik dengan asal Islam, bahawa Islam ataupun bukan agama Islam juga. Mudah-mudahan adalah sedikit kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, punca yang sangat daripada Ustaz Fikri. Itulah yang kita jangan harap orang luar, orang jiran kita yang datang dakwah kepada kita sendiri yang perlu dakwah. Dan dakwah yang terbaik adalah dakwah bilhal, bukan dakwah bahal. Ya, di mana kita tunjukkan akhlak yang baik. Ya, memang kita tahu hari ini semua ni dari dulu memang dah baik, tapi jadi lagi baik daripada dulu. Supaya keluarga kita nampak bahawa dengan Islam ni nak mengubah cara hidup kita menjadi lebih baik, dan itulah dakwah yang terbaik yang boleh memberi kesan kepada mereka. Sebab mereka yang kita yang jumpa hari-hari, ya, orang luar tu mungkin setahun mungkin 2-3 kali saja, tetapi kita yang ada jumpa keluarga kita yang hari-hari jumpa adik-beradik kita, dan kita lah yang terbaik yang boleh menyampaikan dakwah kepada mereka. Dan sekali lagi bagi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Brother Lukas dan Ustaz Fitri. Kita ada masa mungkin boleh satu soalan, ya. Ada apa-apa soalan daripada bawah nak ditanyakan kepada atas forum pada hari ini, forum Parlimen Antaragama. Dan ribuan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel yang memberikan perkongsian yang amat menarik, yang dapat membuka hati kita, dapat membuka minda kita, dan supaya kita dapat satu idea yang baru
dan untuk kita berdakwah kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita, saudara mara kita dan sahabat-sahabat kita yang belum Islam, supaya suatu hari nanti mereka juga akan balik ke tempat asal kita, ke syurga, dan sama-sama kita dapat menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pihak ahli panel dan saya sebagai moderator, kami mengucapkan mengucapkan maaf jika ada salah tutur bahasa, dan yang baiknya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruknya daripada kami semua. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis Ustaz Hafiz dan Ustaz Ustaz. Saya Ustaz Haji Muhammad Fitri untuk menerima sedikit cerita hati daripada Profesor Datuk Kamijak. Berbahagia Ustaz Jonas Lukas ya, untuk menerima sedikit cendera hati daripada Profesor Datuk Kamijak. Dan orang hebat kita dari Kelantan, dipersilakan Dr. Johari Yak untuk menerima cendera hati daripada Profesor Datuk